kali ada. Tak masa dah sentuh dia tak keluar tak keluar ni. Habis yang tu towing tu jangan lupa besok tu. Baik, kalau tak keluar kita towing sekali. Ha. Dah habis cerita. Ayuh 1.5. Perjalanan balik daripada ngambil baju untuk peserta korban. Tak dengar. Tak dengar kan? Oh, Aceh risau. Apa di belakang ni? Itu polis. Dia tak tahu siapa yang nak terberanak waktu-waktu ni. Baju ni kita masukkan je dalam beg goodies siap tu. Dia nak bagi kat asing. Itu beg goodies untuk peserta korban. Ini untuk pekerja. Dia ada satu beg untuk pekerja. Ya. Pelapah. Okey. Dia 100 untuk pelapah, 100 untuk pekerja. Okey. Kita masukkan dia. Besok dia nak hantar kat kita. Nanti kita tanya dia mana beg yang pelapah, kita masukkan semua selai. Okey. Cun. Mana kita dah ada dengan tuala-tuala kita masukkan baju je. Cun. Dia memang dah ada tuala satu kecil. Itu besar. Jadi orang tengok semangat lah sikit. Duit lagi dapat ya. Oh, seronok betul ini. Meriah. Besok pantai lepak pun nak korban sini lagi tahun depan. Betul. Pantai lepak ada 5 orang pun. Datang tadi kan? Tadi lepas buang datang, dia ada lagi pun. Nak buat macam tahun lepas lah. Nak angkut apa whiteboard tu, pergi ke tu ada nama peserta korban. Ada memang kita bawa. Saya nak foto setiap A3. A3 betul. Dengan nama ni pelapah. Untuk setiap ni. Dua-dua tu saya. Tahun lepas kan kita buat usung keluar kan. Senang orang boleh tengok. Tadi pun kita bawa papan tu, tapi pakai A4 je lah, kecil je lah. A3 kali ni. A3 so. Kalau boleh A2. Lagi besar. Sekali ganda boleh. Habis siapa nak memantau pelapah ni? Saya lah pantau. Ya. Saya pantau sambil-sambil lapah tu saya tengok lah. Tengok nama tu pastikan ada. Kalau tak ada kita potong lah. Kalau tak ada kita potong. Yang ada tu tak masuk nama lah. Biarlah dia tolong. Siapa suruh tak bagi nama. Satu je tol je. Satu yang sana ada. Kalau di depan lagi tu dua. Jangan. Tak perasan lah bang. Baju ni kita masuk. Biar sini lah bang. Baju biar sini lah. Tapi bak ni si barang ke orang kata? Tak ada. Kalau ikutkan saya kena pergi bola gangsor tadi ni. Ui. Siapa nak meneman? Tengoklah kalau gaji. Tapi nak ambil adiknya adik ipar. Bukan mak ambil mak. Mak dah datang. Mak dah sampai, adik saya bawa. Adik ipar saya pula. Satu keluarga. Teman tu dia besok pagi dia nak kena silayang. Gantung. Dah kalau pergi pun tak ada nak balik ni. Habis pergi bola baliknya? Saya tengah fikir nak pergi ke tidak. Tak payah pergi lah buat. Malas. Letih. Nak pergi korban besok lah kita. Ada masa lagi ya.
Saya tahun ni raya rumah anak tu. Habis dia pun memang dia pergi kokin. Berapa hari? Tengoklah. Tak ada Habis. takbir raya tak ada lah. Ada. Hari Hari raya ada. Yelah hari Ada. 3 hari tasyrik tu. Tu tak ada lah. Takbir 3 hari kan? 5. 5. 4 hari, 3 hari raya, 3 hari tasyrik. Kalau 5 hari ni lah, hari Ahad tu. Ahad pula. Esoknya raya tu asar tu kita takbir. Kira 5 hari lah. Hari Selasa petang. Selasa petang lepas asar. Saya pun nak balik tapi jaga cucu pula. Kenapa Tak dengan boleh. cucu? Aduh, tak jadi ke. Kan cuti sekolah tu. Belen lama dah. Di mana lah Mau balik mana? Jogging. Ada je Padil kata balik polis. Siapa? Je Padil. Bawa beg-beg tu pergi mana? Dia lagi ada